Dak milah dengan anak dia. Tuan tu. Ini. Tak adalah, ke Thailand tu berita palsu je tu. Mana ada kena COVID. Bolehlah ambil anak dia tu, 3 anak dia. 3 ke 4? 3. Hodoh-hodoh rupa dia. Bawa makanan dia kan, ada makanan dalam bakul. Taklah. Sini seorang yang jangan komen apa, pemalas merayau bandar je kerjanya. Tak bekerja, merayau je. Makan merayau, makan merayau. Kerja main media sosial dah. Kerjanya ber-TikTok je, main media sosial. Dah ramai orang sumpah saya dah. Dia tu, ada kucing dia atas sudut tu lah. Sudut atas tu, dekat pokok. Mana dah Sarul ni? Hilang lah. Kat mana? Oh, atas. Sekejap. Bunda, thank you. Bagi makan kucing lah. Itu kucing dia tu.
Salam, ke Salam. Kat mana? Kat Sungai Lembing. Tiga ekor kan? Jatuh ke? Ada di situ dan Yana dah situ bawa makan Kalau hujan basah ha. Oh itu pasal ada kain bekas tu tutup dia. Jatuh ni. Takutnya. Comelnya muka dah comelnya. Mak dia ada. Oh. Mak dia bagi makan. Kat mana? Dekat sini. Dekat apa? Dekat Mountain Walk. Dua betina, satu jantan. Mana sayang? Tanah pokok. Mana buku? Mana sayang? Kalau kau ni mami bawa balik. Ibu makan dulu. Ibu makan dulu. Jangan pulang-pulang. Ada harimau lah. Oh, cium kucing juga intan. Dia pandang. Serius senang muka dia kan. Rumah dah ada kucing. Tunggu dia cerdik sikit kan. Bukan kapal layar, river cruise. Bulat mata dia. Tu dia panggil mata kucing. Kau buat sepaket ke? Banyak? Kena bagi ibu dia kenyang-kenyang, nanti dia nyusu lah. Tak? Apa khabar Rizal? Kecil. Baik. Kalau nak pergi Mersing, saya ada driver dengan kereta kali. Cakap burung hantu ni. Letak atas tu jatuh kena kepala dia, letak bawah. Ada celak di kanan. Ui, mak kau, kutu kau. Ada kutu. Nanti warna dia. Warna dia macam mak dia tu. Dia tak takut orang
Senyapnya. Salam. Kalau jenis takut dia menyembur, ni tak. Dia biasa kena belai kan. Mak dia dah bagi makan kenyang tu. Bagi lagi. Sekarang dekat Mountain Walk. Nama pasu. Itu nama kucing pasu. Jadi kalau besar lagi tu nama kucing Sarawak. Bukan buang lah, dia beranak tu. Dia memang asal sini kucing tu. Takkan lah dia boleh duduk dalam tu. Boleh hujan tadi. Dia kalis air je. Tukang besi kat sini tak ada. Ada. Tak lebat. Tak lebat tu, hujan pun tak lama. Stok air tak cukup. Untuk kucing banyak tu mana? Oh, sebelah sana. Masih Syah. Penuh. Apa khabar Syah? Sihat ke? Syukur sihat semua. Sini sejuk sikit, sejuk. Tak ada orang nak tabur. Tengok pada graf dia dah tahu. Nampak? Berapa bulan tu katanya Market FM jemput dia apa? Kat mana? Panggung? Market FM Emi Mastura.
MB punya ni lah. Dekat pekarangan. Tak tahulah. Naik konti ke? Suara 34 puncak prestasi industri kreatif. Rasanya dekat ni kot. Marah nanti dijirai. Rasanya dekat ni, dekat Market FM. Kena lau. Kucing dan cuaca hujan. Ni yang keberapa ni River Cruise ni? Buat lalu. Berapa kali naik River Cruise ni Syah? Petang Melaka dia naik River Cruise ni. Linda je belum pernah naik River Cruise kan? Saya pun belum pernah naik lagi River Cruise. Belum naik lagi. Wah, dahsyat. Nanti Sabtu minggu pertama kan. Minggu pertama boleh naik. Pukul 11 hingga pukul 2. Tiket RM10 je. 2011. Mak lupa dah tu. Masa tu sungai tak macam ni kan. Sungai lurus je. Sekarang dah bengkok-bengkok sungai dah. Hari tu tak tahu pun nama Deleman. Oh ya, kau ni pemain tam je. Mati-mati aku percaya nama Deleman. Oh, aku dah salah dah. Kau yang membongak, aku pula kau salah. Tak patut, tak patut. Wah, malam weekday kawasan ni tak sibuk. Tak, sini memang sentiasa tak sibuk. Yang sibuk tu dekat Bandar Hilir. Sini kat Kampung Motor ni tak sibuk. Lengang. Hari-hari pun agak lengang sikit kan. Ni nasi lemak Wan Loya. Safari dekat mana? Formosa. Kau ada cuti ke, Haira? Kau 7 hari seminggu biasa tak ada cuti. Oh, bawa anak.
Aku cuti Ahad. Siapa yang kerja dia orang semua cuti. Oh, Ahad. Ada kerja kosong tak Aira tempat awak? Saya nak kerja lah. Saya dah muak dah main TikTok ni, bosan, tak ada hasil. Kan? Nak kerja lah. Tadi kawan saya datang daripada Negeri Sembilan. Dia kata harga getah itu hari naik RM4 lebih. Sekarang RM3 lebih. Dia kata turun sikit. Oh, tak ada kerja. Tin tak banyak lah dapat. Ingat nak berhenti main TikTok, nak nori getah pula kan. Kat ni, dekat Pilin ke kat Kundo ke, atau dekat Astana Raja. Saya dulu penoreh getah profesional sebelum main media sosial ni kan. Sawit susah. Sawit dia ke upah dia kira tan. Kalau getah ni, getah pajak sendiri punya. Pajak kan hasil dapat sendiri punya. Kalau sawit susah. Sawit tenaga banyak pakai. Saya dah tua, mana larat. Kalau nori getah ni senang sikit. 3 orang je dia charter taksi. Tak nak lah bela burung puyuh. Masih Muhammad Hamizi. Moga Allah muliakan dirimu serta keluargamu. Telur boleh jual. Oh, puyuh boleh jual. Susah lah bela benda hidup ni. Kita tak boleh nak berjalan ni masih. Moga Allah muliakan dirimu serta keluargamu. Bela benda hidup ni nak hari ada, nak bagi dia makan, air, segala macam kan. Nanti banyak hama. Kata nak bersara. Memang bersara. Tapi bosan, tak ada kerja. Tanam sayur susah. Kecil. Saya dulu dah buat pertanian. Nanti tangan ada masuk cacing tanah. Review apa tu? Review makan. Tak nak. Nanti saya viral-viralkan kedai orang tu. Tuk-tuk orang pergi tak sedap. Dia orang berjemaah sumpah saya nanti. Macam mana? Saya nak kerja tu bukan pasal gaji, bukan pasal duit. Duit tak masalah, semua tak masalah. Dah muak dah live kat Bandar Melaka ni 2 tahun ni. Lagipun saya channel merah tu, channel YT pun ada. Dunia tipu-tipu kan.
Kerja ni bukan pasal duit, pasal aktiviti. Sekarang dah maksimum, saya dah muak dah main TikTok ni kan. Zul, terima kasih. Moga Allah muliakan dirimu serta keluargamu. Terima kasih Zul. Oh, nak tidur? Ya, silakan. Terima kasih. Semoga malaikat menemani kamu hingga ke pagi. Berkala ilah illallah Muhammad. Tak payah bagi banyak-banyak Zul. Rugi awak punya koin kan duit. Danuk mak jauh, Danuk Siam, Danuk. Terima kasih hadirnya. Yuk Pelabun, moga sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah hilang ke? Sawadikap. Sawadikap juga. Masuk pintu kap kumkap. Masuk pintu keluar tingkap. How do you do? Ayam tak patuh itik tak sudu. Cantik juga. Ini bukan bandar, ni kampung moten. Kalau bandar jauh lagi. Bandar lebih kurang 2 ke 3 kilometer daripada sini lah. 2 kilometer lebih. Saya pernah bermalam di Formosa masa tu baru lepas nikah. Okay, bulan madu lah tu Bulan madu, honeymoon. Formosa Waterworld tu ke? Baru lepas nikah, indahnya kan. Orang baru, kira pengantin baru lah masa tu kan. Berapa tahun lepas tu lah. Biasa kawasan ni banyak ayam ataupun bapu. Kata kukuh kelapa bang.
Tu orang picit jerawat dah tu lah. Sini kenapa pasang lampu besar ni nah? Sini bawah ni kau tak pasang lampu gelap, ada orang picit jerawat. Pasang lampu terang, tak adalah ada nak picit-picit jerawat. Kalau sebelah sana tu lalu bawah jambatan tu kena laju sikit jalan. Pasal apa? Bau petai. Ada bau petai, bau jering kan. Kenapa menung? Ha? Sedih dah tu kan. Jam dah berbunyi tu lah, jam 11. Cinderella lalu malam kan. Tapi Cinderella lalu jam 12 kan. Perut bunyi sini Melaka ni banyak kedai makan. Sedia duit je. Tu kedai Pak Arab belakang tu pun dah buka dah. Terima kasih. Terima kasih. Salam.
kasih Zul. Apa khabar Zul? Sihat po? Jangan bagi banyak-banyak Zul, nanti saya lupa diri pula. Malam lah ke cantik kan? Tu dia malam punya view. Ya. Oh, saya pun tak tahu malam macam ni cantik kan. Malam lah, baru pertama kali Melaka. Dah lah Zul. Zul ni tak dapat dilarang pula ah. Segan saya. Tak dapat dilarang. Dia banyak koin, kasih bunga ros, bunga mawar merah. Kan? Semoga Allah muliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana bunyi dia nyanyi? Dah. Oh, lagu dah sepi lah. Hujan dah hari lah. Dah turun hujan dah. Balik. Nak lalu sini, lalu sebelah ni. Itu restoran Papayun. Boleh makan ikan bakar tu ni. Ya, terima kasih Linda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Ada duit banyak sedap je. Tekak sehat kan, duit banyak semua sedap. Tuan-tuan dan perempuan boleh record live saya ni kan buat VTT. Bulan sekali. Oi. Masih. Warna-warni.